Hari ni kita pergi duduk dekat Myeongdong satu malam sebab kita nak jimat masa. Kita duduk dekat area dekat dengan Gangnam, quite far from Seoul, untuk kita ulang alik. Malaysia, 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 Malaysia. Malaysia, Malaysia. Love Malaysia. Itu. Ni outfit check dia orang. Dan negara mana semua? Malaysia, Malaysia, Malaysia. Indo ni Malaysia, Malaysia, Malaysia. Okay. Apa ni? Tak. Tak, bag. Cina, 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 Cina. Tak ingat. Adik punya. Malaysia, adik punya juga. Aku punya. Kau punya? Ni saya punya. Malaysia ke mana tu? Malaysia. Bag kau? Baik, TikTok. Tapi tak tahulah. Yahudi. It's not real. It's not real. Jadi dah buat search ke? Nak apa? Nak trend apa? Dua-dua. We're going to our stay in Myeongdong. Out and about. Kita dah dekat train sana. Sebab dia kerja. Comel. Munjung kanan Tu kanan. Tu Munjung. Kita turun dekat Garak Market Station. dua je kan? Sebab nampak tak atas tu Garak Market. Berapa minit kita ni? 4 minit. Record. Tak kerja ke korang ni jalan-jalan. At last we have arrived in Myeongdong. Kita dah sampai dekat, rupanya hotel yang kita orang book for tonight dekat dengan kedai makan yang kita orang makan semalam lalu sana. Dan Jana. Look here. Jana busy, dia Pali-pali. Tak, Isha. pali-pali. Bukan Isha. Hah? Mana? Lah. That one is our hotel. Dia kena tanya, so aku cakap, aku letak, kita arrive 12.1. So kita try tanya. Dah. Nanti boleh letak barang. Dah 12. Yup. Weh, tu hotel. Boleh tak? Kan, weh. Meh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab bag ni kita orang sumbat 3 orang punya barang. So it's quite heavy. Later we need to buy hand carry bag. Kita duduk Dongdo Hotel. It's quite affordable. 200 lebih for one night. Dia tak reach 210 pun. 187. Kita masukkan. 488. Tak tahu boleh check in ke tak. Kita try. Dapat. So boleh masuk ni. Let's check the video. Lama je. Panjang ni password. Kita juga 4 je. Tak, itu contoh dia. Ni maksud kita. Oh. Dah ambil dah kan? Not yet. Yeah, not yet. So kita dah settle check in tapi belum masuk bilik. Kita tinggal barang je dulu. Kita nak pergi jalan-jalan. And then we come back later. Kita beli something dulu untuk makan tengah jalan. Sebab kita nak pergi jauh. Macam mana nak cari lunch. It's quite Vegetable yang ni kot. Ni aku yang nampak.
Macam dah Cici nak makan ni sekarang. Aku macam nak roti-roti sebenarnya. Tapi macam impossible roti. Tu yang halal bahan ni. Ada? Halal Ada section? halal mat Oh, lah. Nak pergi ke? ikut Kena kau. naik. Tanya Zani, dia okey tak kalau naik? Dekat Hanok Village tu ada macam tempat-tempat makan tak yang ada kan? Macam banyak-banyak kafe yang non-halal lah. Zani, kita pergi Halal Mart dulu. Kedai yang jual import. Pergi Halal Mart dulu. Cari satu tu. Tadi kita pergi Halal Mart, kita beli ni. Kita dah sampai. Kat sini cantik dia punya rumah-rumah. Woi, lawa ada sini. Ambil gambar jom. Kan naik ke? Sebab tinggi gila. Tinggi gila. Ya. Sahani. Hiking guys. Kita ambil gambar sekejap. Ambil banyak Ezra's. Okay dah. Let's go. Let's go. We're going. Lawak. You wait so far. Kita pergi train, which is around 1 kilometer juga. I thought so we're going to take the train pergi Vietnam dinner. Pandai cari sini. Buy souvenir. Yeah. Dia tengok kat TikTok kedai Kak Salma. Yes. Kak Salma dari cakap Melayu. Nama bukan Salmanya. Itu panggilan juga. You kot. Tak, bukan nama sebenar lah. Oh, kiranya orang Korea lah ni. Orang Pandai Korea. cakap Melayu. Oh, lupa aku ingat Kak Salma. Sebab belah-belah Kelangga. Orang Melayu. Ini Nature Republic. Tengok sikit. Korang kalau nak beli Nature Republic, datanglah dekat apa nama tempat ni? Ha? Nanti kita tulis lah. Nanti kita tulis dekat sini. Sebab murah gila korang. 10,000 buy one free one. Semalam kita orang macam 20,000 buy one free one. Yang ni 30,000 buy one free one semalam. Hari ni beli 3 40,000. Jangan terpedaya dengan Myeongdong Street, tempat yang banyak barang, banyak benda kita nak pergi. Tapi actually dia lebih mahal lah. Kita kena survey-survey dulu. So my advice, kalau nak datang Korea jangan datang 4 hari macam kita orang. Sebab sangat kabut. So korang datang
kena datang at least macam 6-7 hari so that you guys ada masa untuk cari tempat-tempat yang lebih murah, survey-survey dan ambil gambar tempat cantik. Ambil gambar is a must sebab apa lagi memori kita nak simpan kan. Izan ni dia tak nak pun beli sebenarnya tapi disebabkan murah sangat dia nak beli. Rugi weh kau tak beli. Yang ni sama je harga aku lagi recommend yang bawah ni. Yang ni hydrating. Yang ni acne, tea tree acne. Tomato ni untuk whitening. Yang ni tak ingat untuk apa. Rose untuk whitening hydrating juga kot. Tak silap. 10. Ni kedai Kak Salma yang TikTok recommend. Murah weh. Nak beli souvenir dekat Nam Diamond Market. Cantik tu. Pelapik cawan. Mesti suami aku bising. Buat apa? Tak apa. Kau je tahu buat hias-hias ni. Tak tahu nak beli apa. Aku nak beli brooch sebenarnya. Oh tu lah brooch. Ya Allah. Ada brooch. Kerusan. Jana. Jalan tengok Jana. Syok dia membeli. Ni 9,000. You weh, tak nak banyak. Aku beli 3 barang je. Okay. Terima kasih. Terima kasih. 3,000. 2,000. 6. 9. 9. Baru nak cakap murah. Terima kasih. Terima kasih. Kamsahamnida. Settle lagi weh bini bijak ni. Kita orang nak duduk kedai brooch ni tau. Sampai 10,000. Dia datang kedai ni pula. Ya, mahal tak? Oh. Okay lah, aku boleh beli kat mak aku. Aku suka beli. Oh. Datang market macam ni memang penat. So kita kena survey-survey. Ya, aku nak lihat. Tapi aku rasa lagi murah kalau yang underground tu, yang dekat subway tu. Alah, kedai yang bawah kita nak pergi train kan. Ya. Semua kepenatan. Ni after long demo. Lepas tu baru pergi makan. Ni after long demo. Penatnya. Kita buat macam tu Wait, kita buat trend dah. Sahano. Ya doh. Okay, cakap. Ya, tapi kita dah. Patut kita ingat itu waktu. Tapi ramai orang pun wait. So, tunggu train. Ni bilik baru kita orang. Very convenient. Ni toilet. Kekurangan dia tak ada bidet je lah. Macam mana nak tukar? Kekurangan dia tak ada bidet je lah. Tak ada bidet. Tu shower okey. Towel. Lepas tu ni bilik dia. Ni double bed untuk 4 orang. Okey. Dan ini adalah dia punya meja. Ada untuk 4 orang. Ada kursi tu juga. TV. Small space but very complete. Dalam ni yang ni untuk 4 packs. Kita pun bukan duduk bilik lama. Kita banyak keluar ni. Hair dryer. Toiletries. Remote. Mantap. Recommended for everyone to come. Kita punya hotel baru untuk 1 malam.
Siapa tengok balance? Okay. Cherry City Hall Station bang. Oh, boleh. Akhirnya sampai. Ya. We're here. Kenapa? Beratur ke? Tak tahu nak duduk ke apa. Panas. 오징어. 오징어 생겨짐. 요미 많이 뿌리겠어. Cash card? 해시? 고기다. 어물 24면. Aku takut juga sebab dia garang. Tak garang, itu macam manis. Tapi ikut Rashid. Tapi betul, aku ada baca review macam orang sini pekerja dia tak ada terjaga. Berapa cukup ke? 50 kali. Oh. Dia 200. Hello nak cakap saya. Tapi rasa apa? Kita kan bagi sama-sama nanti. Sekejap. Kau transfer daripada bank masuk Wise lah? Bukan kau top up. Bukan kosong kan? Ada kan? Ikan pun. Kalau korang nak datang Korea nak makan apa yang kita orang makan ni, korang buka TikTok, search Go Same Korea. Nanti ada banyak sangat reference korang boleh tengok. Tapi kedai ni dia Muslim friendly tau. Dia bukan halal. So korang kena elak order daging. Kita orang just order ikan, sotong dengan tofu je to be safe. And kedai ni dia tak guna alkohol, so jangan risau. Harga dia sama je macam tempat lain. Macam quite mahal tapi kat sini sedap gila, so recommended. Settle makan.
Bagi-bagi orang juga. Kau beli benda-benda macam kain ke, it's free ke? Belum. Aku tak pergi kot, ini free. Maybe pergi singgah je. Damage has been done. A huge damage. Tengok. Mana weh? Sekejap. Tengok ni. Turun. Lambat betul lah turun. Ya Allah. Dah lah kita nak balik Myeongdong. Nak shopping juga. Ya Allah. Shopping apa lagi? Mungkin saya tak pergi ikut Daiso. Saya pergi tengok ambil yang berbodoh je. 2-3 keping. Daiso nak beli apa? Aku nak beli sudu besi je dengan chopstick. Yelah, benda macam tu lah. Lepas tu dengan mask Vaseline satu. Benda macam tu lah. Je lah. Yup. Kita jalan seorang ditemani oleh Askun. Aku tengah record. Ya doh, dia tutup pukul 9. Tapi tadi aku jalan ke sini pun dah pukul 9. So, lagipun kita orang dah top up e-money. So, macam itulah. Kita pergi Foot Locker. Foot Locker. Oh, ada Crocs. Alia nak Crocs. Aku ni gini-gini aku habis hari ni 1,500 lah buat aku habis. Berapa 3,000? Dekat je. Aku masuk hotel baru kan? Dekat je ya. Walking alone with Alia teman. On the way balik. Tak takut pun sebab ramai je orang. Taklah sebanyak mana saya shopping. Semua ni orang yang punya. Ayah beri ke Faya ayat sikit. Ha? Beli stocking, beli Crocs, beli apa lagi tak ingat. Oh, skincare 300 lebih. 300 lebih. Tapi tak ada berapa? Harga Crocs ni lah. Tadi 241. Syah, mau beli kat aku kilat kau tak kilat Tak kilap. 389 ni. Ayah 100.5 bezo. Kalau kilat tu 500 499. 500 kok sebenarnya. Hah? 499. Kok kilap? 499. Kalau kilat Tapi sini mahal hok tak kilap. mungkin sale kot Syah. Sampai hotel dah. Tak beli makanan lain. Dah letih tidur je lah. Banyak tengok Syah. Kita nak rehat dulu sambung besok. Good night.